Aku down sikit hari ni. Sekarang kat ward. Esok aku ada operation. Sebab nak buang polip dalam hidung aku ni. Dia selalu membengkak. Jadi aku susah nak nafas. Lepas tu hidung aku pun tak berapa nak straight. Jadi geng, doakanlah aku selamat esok. Sebab apa, doktor kata aku akan ditidurkan dalam tempoh pembedahan tersebut, dalam sejam lebih macam tu. Dan aku berkemungkinan akan pergi ke ICU lah lepas tu, sebab aku ada OSA kan, obstructive sleep apnea. Jadi dia takut risiko pendarahan tu akan buat aku lemas lah. Jadi geng, aku sebelum aku rehat ni, sebab aku kena puasa, kena banyak rehat untuk operation esok, aku nak bagi sedikit kata-kata lah untuk korang semua dengar dan hayati. Aku just nak cakap maybe tentang hidup, tentang hati, tentang diri sendiri. Jadi geng, korang jangan risau tentang apa yang belum berlaku. Cukup fokus pada apa yang boleh korang baiki hari ni lah. So, kalau hati korang ni selalu sakit bila dengan seseorang, mungkin itu bukan tempat korang sepatutnya bertahan. Korang tak perlu jadi sempurna, cukup jadi versi diri yang lebih baik dari semalam. Usaha tanpa doa tu sombong geng. Doa tanpa usaha itu kosong. Gabungkan dua-dua, insyaAllah tenang. Ada yang pergi bukan sebab kita ni tak cukup baik, tapi sebab mereka bukan ditakdirkan untuk tinggal dengan kita. Kau kuat bukan sebab kau tak pernah jatuh, tapi sebab kau tetap bangun walau berkali-kali jatuh. Pasrah bukan bermakna berhenti berharap geng. Pasrah bermakna berharap hanya kepada Allah SWT. Jadi geng, akhir kata, kalau hari ni korang rasa penat, rehat kejap. Jangan berhenti. Assalamualaikum.